Ini kita. Ini kita. Good morning guys. Hari ni kita nak pergi Genting Skyworld. Ni tengok cuaca pagi ni. Tengok cuaca dia. Tengok tu. Warna kabus yang berwarna putih. Memang tak nampak jalan guys. Okay, nanti kita tengok apa yang menarik dekat Genting Skyworld. Let's go. Are you ready guys? Yes, I'm ready. This is day 2, guys. So guys, kita kena makan ni baru boleh masuk. Kita kena habiskan makanan sebab kita tak boleh bawa masuk makanan. Cepat habiskan. Yeay, bapa habis. Yo guys, sudah sampai. Nice. Hai. Oh, sini tempat makanan. Oh, nasi biryani ayam RM25. Ride nombor 1, Independence Day. Tengok berapa cantik. Ada House dia. Independence Day. Guys, tengok kasut saya. Kasut anda glowing. Wait for a moment, we're gonna have short briefing. Kau yang ni lah yang dia keluar. Tak rasa nanti. Ya ke? Recruits, good morning and welcome. I am Captain Cassie. Feel free to take photos and videos. The development of Star Tower's wormhole generator allows research and advanced teams to travel at faster than light speed. And your pilot for today's mission, Max. Hi. What Max was about to show you is this. Oh, Don't be alarmed, your alien friend here has been placed in a deep induced coma. Stomach him off, stomach! Max! Max, we have combat! Nothing to worry about now. Okay. Signal it's coming. Recruits, your mission starts now. Good luck, everyone, and Godspeed. don't worry, okay? What is even that monster? Ada alien evil. Alien apa? Please ensure that your restraints are properly fastened and secured. Janganlah takut. Chill, man. Sila bergerak sampai hujung safe. Guys, are you ready? Tak kaki saya. Kaki saya. Gila. So, macam mana? Okay tak? Ha? Mata Sigma. Ha? Tahu dia macam betul-betul tau. Air yang kapal terbang tadi pun rasa real. Kan? Awesome tak? Nanti kita mimpi benda ni pula. Sudah. Let's do it. Awesome, way awesome. Awesome, man. Nice. Saya bagi 10/10. 10/10. Wih, menakutkan dia macam. Macam kita berada di dalam kapal terbang yang betul kan. First ride dah settle dekat Independence Day. Memang awesome. Dia rasa macam kita bawa kapal terbang tu kan. So memang power. Ini menjerit-jerit dia boleh jadi. Lepas ni kita nak pergi naik ride apa pula? Kau nak kena try yang pertama. Jom. Yang kelima tu sumpah buat hati saya bergegar-gegar. Dia macam betul-betul turun ke bawah lah tu, naik ke atas lah. Part yang kapal terbang kena air kan, kena muka kita. Wah, best gila. Dia macam ini kita. Kita betul-betul selamatkan bumi. Jadi kita tinggal masuk ke Andromeda Base. Ada apa dalam ni? Wow.
then drift. Step right and then drift. Wow, Manny, you did it! Well, what do you know? I'm like finally free! Took you long enough. Oh, let's go. All right, boys and girls, if you would love to take some photos with our favorite friends, please make an organized line. Ready untuk naik ke sana. Jom, sana. Icon Adventure guys. Berita queue ramai kan. Kaki kita Kaki keren. Okey, jom. Kaki keren. Yang boleh lalu waktu dia jatuh. Icon Adventure ni memang gempak gila. Guys, korang okey tak? Okey. Mana bapa? Teruk. Mantap guys. Siapa mau naik lagi? Mau naik lagi ya? Dia tutup mata je panjang. Sakit kaki kiri. Kaki kiri jump scare sebab tu. Okey dah, jom. Kita pergi kat right lane pula. Kat Belario dah cakap. Kedai makan. Hari guys, kita makan nasi lemak RM27 satu set. Sering ais. Ya, ayam dua ketul. Okey lah, kan lah. Okey. Okey. Nasi lemak. Sedap makan? Sedap kan? Balik guys, RM27. Okay, sekarang kita nak pergi ke Voyage to Moon Heaven dekat Epic. Get ready guys. We're going to Voyage to Epic Moon. Kena go to the waterfall. Ready for some fun? Queen Miracle, our friends are here. You're all so very big. Oh, basah. Menakutkan. Oh, tengok air. Guys, ada apa tu? Hello. We're all in this together. We want the forest to live forever. Okay. Ayah. Oi. Guys. Dia tu hero dah ni. Private Nod at your service. Ya, dia tadi dah tengok dah Epic. Epic. spaceman. Play as strong as your Epic. We have to be ready in an instant to have the rise. Oi. Ada kata.
Kena tu. Jom. Pak, lubang tu kena. Rasa. Jom, sana. Habis dah. Epic voyage. Kita continue night ride Samba Gliders dekat Rio. Get ready. Yang Don't ni be paling takut. afraid. Ini paling menakutkan. Ha, tengok ada kucing dia. Raja dia. Mana? Tu. Itu kepala dia. Sini. Jangan okey tak? Naik benda ni. Tak takut langsung kan? Tak takut langsung. Cuba kalau dia buat bukit. Cuba dia buat bukit. Kejap je tak sampai 1 minit dah. Jom kita pindah ride ni. Hummingbird. Yang ni kita nak naik apa pula bang? Tu yang pusing-pusing tu. Dia rasa kesian kat mama. Kenapa? Mama pening kan? Mama pening adik pusing laju sangat. Oh, masuk mama dia pusing macam ni. Niki pakai ni kan macam Upin. Apa tu? Saya Ipin. Buka tu. Try Rizo, boleh Rizo? Kak, tak boleh research. Dah habis lah? Oh, dinosaur! Wow! Sini ke tu salji apa bahasa? Rasa pun tadi kita main. Salji kat mana? Salji. Dari sini ya? 6.5. Okey. Oh, bukan tutup pun tadi. Jadi tutup sekarang dah buka. Genting Secret Garden. Ini secret dia. Ya, yeah, secret. Secret base. Tak ada apa lah. Dia tutup lah. Tengah renovate. Dulu kan situ ada magician. Dia tengah buat magic dekat fire pit. Dulu kita orang datang dekat kawasan ni, dia ada show air pancut. Tapi show ni air je dah tutup. Dia tengah renovation. Ni ke yang terbakar itu Dah pukul 6.30. Kita nak pergi tengok salji turun 6.30. Dekat area setengah. Tak sure lah. Ada salji. Yoho. Ni bukan snow ah. Ha? Ni sabun. Buih. Sabun.